Ini berapa hari bulan? 2 hari bulan 4. Hari ini Ustaz nak minta kamu untuk tonton satu video ni. Lepas tu Ustaz nak tanya, apa yang kamu faham tentang video ni? Boleh? Boleh. Jadi kita sama tengok video ni, okey? Boleh Mak. Dan lampu. Terima kasih Ustaz. Kawan-kawan, jom beraktivasi permainan Hana. Siap. Okey. Rukun Islam. Azan dia dalam Ustaz. Dalam buku. Terima kasih Azan. Okay, baik murid-murid. Berdasarkan video yang awak tonton tadi, jadi aku cuba awak teka. Hari ini kita nak belajar tentang tajuk apa? Rukun Islam. Rukun Islam Ustaz. Rukun Islam. Kurang tepat tapi dah betul tu. Okay, yang lain ada lagi? Tak ada. Dalam pegangan aku, betul Mak. Tapi kurang lagi tepat lah. Tapi Hidup Islam. ada lagi nak cakap? Islam. Islam dari hidupku bagus. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tajuk Islam cara hidupku. Boleh ya semua? Boleh. Jadi sebelum Ustaz teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan terangkan apa objektif yang kamu akan dapat lepas kamu habis pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu dapat menyatakan pengertian rukun Islam dengan betul. Dan yang kedua, kamu dapat menyelesaikan rukun Islam dengan betul. Yang ketiga, kamu dapat merumuskan kepentingan beriman kepada rukun Islam dalam kehidupan seharian kamu dengan betul. Boleh? Boleh. Bolehlah. Okey. Untuk aktiviti kita yang seterusnya, iaitu untuk aktiviti kita yang ketiga, kita nak adakan satu aktiviti. Aktiviti itu kita akan guna venue rukun yang Ustaz buat ni, yang nanti ni. Okay, Ustaz nak kumpulan, ada 4 je kumpulan. Kumpulan ni gabung 2, 3 dan 4. Boleh? Okey. Sekarang ni Ustaz nak wakil kumpulan, setiap kumpulan hantar satu orang wakil bergilir-gilir. Contohnya mula-mula kumpulan 1 datang, lepas tu lepas setiap kumpulan 1, kumpulan 2 datang, lepas tu kumpulan 3. Boleh? Ustaz nak suruh kamu guna ni bagi Ustaz ni dan tak bawa ni. Kamu pusing. Nampak tak? Kamu pusing ni botol ni, pusing ke arah ke kanan. Boleh? Ke kanan, nanti akan keluar. Jadi siapa yang main? Jadi Ustaz nak wakil daripada kelas 1 datang ke depan. Siapa yang main? Boleh? Okey, kita datang awal. Okey. Terima kasih Syuk. Sabar dulu, dia buka lagi. Okey, buka yang kedua. Yang kedua datang ke depan. Okey, hantar. Okey, buka yang ketiga. Buka yang ketiga.
Okey, sekarang ni sana kamu semua ruaskan apa yang ada dalam surat. Nampak bunyi. Okey, semua dapat? Dapat Okey, dengar sini. Dengar sini semua. Okey, Ustaz nak kamu semua baca apa yang ada dalam tamu surat tu, gambar tu. Kemudian kamu lakonkan kat depan ni, boleh? Boleh. Okay, Ustaz nak bagi kamu 1 minit untuk kamu buat preparation. Bersedia? Boleh? Semua kena lakon sebab ada skrip yang semua kena cakap kan? Kan? Okay, semua kena ke depan. Boleh? Boleh. Okey. Jadi dah minit kemudian terus. Saya. Ada 8 saat lagi. Yusuf 3, 2, 1. Okey, masa dah habis. Okey. Ustaz nak? Ustaz nak? Okey, kumpulan ataupun semua kumpulan. Yang mana nak lakonkan dulu? Saya. Sabar, tak kira apa satu ni 3 tangan. Sabar dulu sekejap. 1, 2, 3. Okey, pegang hijab. Okey, semua guna. Semua dengan saya dah dapat. Okey, semua. Ustaz nak kamu tengok ke depan apa yang kamu lakukan. Boleh? Ke depan. Okey, boleh mulakan. Okey. Okey. Okey, bandar. Okey, jadi sabar. Jadi Ustaz nak tanya. Dengan lakonan kamu, apa kamu rasa kepentingan yang kamu dapat daripada lakonan tu? Sabar. Yang kedua? Akhlak dia pandai. Okey. Kami dulu. Kelas yang ke-8. Tadi keluar tadi dia dapat sampel warna apa? Warna biru kan? Bukan kat warna biru. Okey, ni bapak dia ataupun strip dia. Bapak di kantin. Jadi kita tengok apa kepentingan dia sebenarnya. Okey, pertandingan dia yang pertama adalah berakhlak. Ada tadi keluar tadi sebut tentang akhlak mulia. Ada. Kan? Dan yang kedua iaitu latih diri untuk sabar. Okey, ada tadi keluar tadi sebut pasal sabar. Jika dua kepentingan yang kamu dapat belajar pada keluar tadi iaitu yang pertama Berakhlak mulia. Sabar. kita tengok bukan yang seterusnya. Siapa yang nak dulu? Okey, Adilah. Dia dah dapat.
Soalan banyak. Soalan banyak. Okey. Jumlah kan? 1, 2, 3. Siapa yang kita sembah? Kita sembah Allah. Lagi macam mana tu? Aisyah. Dia nak ikut dia. Bagus lah Aisyah. Kau baik. Kau sekali jumpa lagi. Kami sembah Allah dan taat Allah Okey, bagus. Okey, tak mana tu sini. Tak ada dia. Tekan aku dan kamu apa yang kamu tahu? Dua kepentingan yang ada. Sembah Allah satu. Kena buat baik pandang. Okey, kan? Kita tengok apa kita dah dapat. Okey, ni babak dia orang. Kita jalan kelas. Betul tak? Bukan ni apa lah. Dia tengok apa kepentingan dia. Okey, yang pertama adalah bukan tadi ada tak sebut sama yang baca Allah? Ada. Yang kedua, Taat perintah Allah dan Rasul. ada tadi bukan cakap tentang taat kepada Allah dan Rasul. Ada. Jadi kepentingan yang seterusnya, dua lagi kepentingan iaitu pertama menyembah Allah. Allah, kedua taati Perintah Allah dan Rasul. Jadi kita pergi kepada pertanyaan seterusnya. Satu kurang ni nak buat. Okey, syukriah dah tak dapat. Okey, cuba. Ya Allah. Okey, ramai kau ni. Okey, boleh tak? Sedia semua? Okey. Semua sedia? Belum, eh? Jadi tu. Oh, tapi yang lompat. Okey, boleh? Aduh. Mari kita bersenam. Bersenam buat badan sihat. Badan sihat dan kita syukur. Alhamdulillah. Kami Okey, sama eh. 1, 2, 3. kami jaga kesehatan dan bersyukur. Okey, mana? Okey, sabar. Kita nak tanya, kalau aku dan kamu, apa dua kepentingan yang kamu dapat? Jaga kesihatan. Dua? Bersyukur. Mana? Okey, duduk. Okey, sekarang kita tengok kumpulan yang tadi lakon tentang apa? Okey, babak di mana? Okey, kita tengok kepentingan dia apa? Okey, yang pertama menyihatkan tubuh badan. Ada tak tadi kumpulan yang ni berlakon tentang sihat tubuh badan? Ada. Yang kedua, tanda Bersyukur. Yang ada tak tadi kumpulan ni cakap bersyukur. Ada. Jadi kepentingan yang seterusnya iaitu yang pertama menyihatkan tubuh Badan. Dua tanda Bersyukur. bangga. Jadi kumpulan yang terakhir kita panggil kumpulan Harif, Salimi, Fahim dan Alif. Okey, boleh? Okey, boleh bawa. Raya, buku saya dia tu. Saya tengok. Oh. Jadi kita tolong bantu. Kita jadi rapat. Terima kasih kawan. Kami suka membantu dan sayang kawan. Tak sama lagi sekali. Okey, cover. Ya Allah Rahman. Kami suka membantu dan sayang kawan. Kita nak tanya, berdasarkan lakonan kamu, apa dua kepentingan yang kamu dapat? Saling membantu. Iaitu Rapat. Terima kasih. Rapat, lagi kata lebih dulu. Saya. Terima kasih.
Sekarang kita tengok apa kumpulan tadi lakon tentang apa. Bapak di rumah betul tak? Betul ni? Betul. Okey, kita tengok apa kepentingan dia. Okey, kepentingan dia yang pertama, memupuk sikap suka membantu. Ada tak tadi lakonan tadi cakap dia membantu orang? Ada. Yang kedua, mengumpulkan silaturahmi. Ada tak tadi dia nampak macam ada silaturahmi? Ada. Okey, jadi kepentingan yang lakonan tadi iaitu yang pertama, memupuk sikap suka membantu. Dan yang kedua, mengumpulkan silaturahmi. Jadi boleh ya? Boleh. Okey, jadi Ustaz nak semua kita buat ulangan balik tentang kepentingan tadi, boleh? Boleh. Kepentingan yang pertama iaitu menyembah hanya kepada Allah. Kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Ketiga, berakhlak Mulia. Keempat, melatih diri bersabar. Kelima, menyihatkan tubuh badan. Keenam, ada bersyukur. Tujuh, memupuk sikap suka membantu. 8 yang terakhir, mengumpulkan silaturahmi. Jadi, saya rasa semua faham kan? Tak tahu tak? Jadi saya nak tanya, adakah kamu ada mengamalkan kepentingan Rukun Islam dalam kehidupan seharian? Walaupun tak semua, mungkin ada seberapa yang kamu amalkan, betul? Jadi kalau kamu teruskan amalkan kepentingan yang ada ini dalam kehidupan seharian kamu. Sebab apa? Sebab kamu adalah seorang Muslim, pandai faham. Okay, jadi sebelum Ustaz akhir kelas pada hari ini, Ustaz nak tanya, apa yang kamu belajar hari ini? Siapa nak jawab kat tangan? Pengertian. Okey, seperti apa? Pengertian Rukun Islam. Pengertian Rukun Islam. Pandai Syu. Kita apa boleh cakap pengertian Rukun Islam? Sofia Rodin. Apa boleh cakap? Ustaz? Rukun pengertian Rukun Islam. Boleh? Siapa nak cakap? Sofia Rodin. Saya. Sofia. Sofia angkat dulu ya. Okey. Rukun Islam adalah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib mengamalkannya. Pandai Sofia. Jadi, apa yang kita belajar di sini pada pengertian Rukun Islam? Okey. Ilham. 5 Rukun Islam. Boleh nak sebutkan 5 Rukun Islam? Pertama, mengucap kepada manusia. Okey. Dua. Yang kedua, solat di bawah. Okey. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Okey. Yang keempat, menunaikan zakat. Okey. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Tak mana menaik haji? Engkau. Pandai lah. Okey. Objektif kita yang ketiga, apa yang kita belajar hari ni? Kepentingan. Jadi kita nak sebutkan kepentingan tadi. Boleh tak? Sebut yang kami ingat. Boleh? Apa yang kami ingat? Sabar. Kepentingan lagi? Sabar tu. Satu lagi? Sabar. Sabar. Bersyukur. Pandai lagi? Mengenai rahim. Bersyukur lagi. Okey, betul. Semuanya betul. Jadi, saya rasa semua dah fahamkan apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi, saya rasa sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, saya minta maaf kalau ada kurang. Jadi, kalau masih lagi tak faham, kita jumpa Ustaz Didi dulu. Boleh? Okey, boleh. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.